Perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Encik Ibrahim bin Omar dilahirkan pada 3 Ogos 1966 di Felda, Tai Andak. Merupakan anak ke-9 daripada 13 orang adik-beradik. Beliau dibesarkan hasil didikan penuh kasih sayang daripada ayahanda Haji Omar bin Uthman dan bonda Wan Saodah Muhammad. Perjalanan pendidikan beliau bermula di Sekolah Kebangsaan Sinar Bahagia, Felda, Tai Andak sebelum meneruskan persekolahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Putra. Hanya kau tak di tempat jiwa yang bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku. Hanya kau tak di Dengan cita-cita untuk mendidik anak bangsa, beliau melanjutkan pengajian di Maktab Perguruan Muhammad Khalid dan memperoleh sijil asas perguruan. Semangat untuk terus menimba ilmu tidak pernah terhenti apabila beliau seterusnya berjaya menamatkan ijazah sarjana muda pendidikan di Open University Malaysia. Selama ini kau hebat, kau pastikan didengar. Di sebalik kejayaan seorang pemimpin, berdiri sebuah keluarga yang sentiasa menjadi sumber kekuatan. Pada 26 Januari 1990, beliau mendirikan rumah tangga bersama insan tercinta Puan Aniza binti Ahmad. Kita bercerita di bawah pohon yang rimbun itu. Kau berjanji padaku akan Hasil perkongsian hidup yang penuh kasih sayang ini, mereka dikurniakan 6 orang cahaya mata terdiri daripada 3 putera dan 3 puteri, serta diserikan dengan kehadiran 7 orang cucu yang menjadi penyeri kehidupan. tak bisa apa-apa. Perjalanan kerjaya beliau bermula pada tahun 1989 di SK Felda Keratung 6 dan 7, menandakan bermulanya satu perjalanan yang panjang dalam dunia pendidikan. Dengan dedikasi dan komitmen yang tinggi, beliau meneruskan khidmat di SK Felda Aitawar 1 pada 1998 sehingga tahun 2000. Beliau memulakan perkhidmatan di SK Johor Kampung pada tahun 2000 sehingga tahun 2010. Beliau kemudian dilantik sebagai penolong pegawai pendidikan daerah bahasa Inggeris di Pejabat Pendidikan Daerah pada tahun 2010 sehingga tahun 2014. Beliau kemudian kembali berkhidmat di SK Johor Kampung pada tahun 2014 sehingga tahun 2017. Kemudian beliau berkhidmat di SK Paya Panjang pada tahun 2017 sehingga 2018. Pada tahun 2018 sehingga tahun 2022, beliau memulakan khidmat di SK Punggai. Dan akhirnya menerajui SK Alkitibi Sening bermula tahun 2022 sehingga menamatkan perkhidmatan pada tahun 2026.
ikhlasi kita nanti. Jangan kau sesali semua yang terjadi. Ini sudah takdir Tuhan, kita tak akan bersama. Selama hampir 37 tahun perjalanan ini bukan sekadar menghitung masa, tetapi merupakan sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan pengorbanan, kepimpinan, dedikasi dan keikhlasan dalam membentuk generasi pewaris negara. Keunggulan prestasi beliau turut diiktiraf melalui penganugerahan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC sebanyak 4 kali, iaitu pada tahun 1997, 2005, 2008 dan terakhir pada tahun 2025. Setiap pengiktirafan yang diterima bukan sekadar sebuah anugerah tetapi lambang kepada komitmen yang tidak pernah berbelah bahagi terhadap amanah yang dipikul. Sepanjang hayat perkhidmatannya, beliau sentiasa berpegang kepada prinsip yang cukup sederhana namun syarat dengan makna. Buat selagi daya, ungkapan ini menjadi falsafah hidup yang diterjemahkan melalui tindakan melaksanakan setiap amanah dengan penuh tanggungjawab, memberi yang terbaik tanpa mengharapkan balasan serta sentiasa meletakkan kepentingan pendidikan dan kebajikan warga sekolah sebagai keutamaan. The last goodbye was ordinary. The last goodbye was not enough. The last goodbye didn't know it was the last one. It didn't carry all my love. If I could go back to that moment, I would hold you till you had to leave. I would say every unsaid thing I had, so that the last goodbye could grieve. Hari ini sebuah perjalanan perkhidmatan melabuhkan tirai, namun jasa yang dicurahkan, ilmu yang disampaikan, kepimpinan yang diteladani serta nilai murni yang ditinggalkan akan terus hidup dalam ingatan setiap murid, guru, rakan sejawat dan seluruh warga pendidikan. The last goodbye. Sesungguhnya, persaraan bukanlah pengakhiran sebuah perjuangan, tetapi permulaan kepada lembaran kehidupan yang baru, lebih tenang, lebih bermakna dan lebih bernilai bersama keluarga tercinta. Bagi pihak seluruh warga SK Alkitipi Sening, setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kami ucapkan atas segala jasa, pengorbanan dan bakti yang telah dicurahkan sepanjang perkhidmatan. Talking